Ramai orang fikir dosa cuma beri kesan dekat akhirat. Tapi sebenarnya, ini 3 kesan dosa dan maksiat yang kita boleh rasa dalam hidup sekarang. Pertama, hati jadi gelap dan susah tenang. Dosa ni bukan sekadar perbuatan, tapi ia tinggalkan kesan pada hati. Nabi SAW pernah sebut, bila seseorang buat dosa, akan ada satu titik hitam pada hatinya. Kalau dia bertaubat, ia hilang. Kalau dia teruskan, ia bertambah. Sebab tu ada orang semua benda cukup tapi tetap rasa kosong. Bukan sebab tak cukup harta, tapi hati tak cukup cahaya. Yang kedua, rezeki rasa sempit. Mungkin gaji sama, mungkin kerja sama, tapi rasa tak cukup. Ada keberkatan yang hilang. Bukan semua sempit tu sebab ekonomi, tapi kadang sebab keberkatan itu ditarik perlahan-lahan. Bila maksiat jadi biasa, rezeki jadi kurang rasa manisnya. Yang ketiga, doa rasa susah nak dimakbulkan. Pernah rasa tak doa tu macam tak tembus? Allah Maha mendengar, tak pernah tak dengar. Tapi dosa ni boleh jadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab Tuhan tu jauh, tapi sebab kita yang menjauh. Dan jangan salah faham, dosa ni bukan bermaksud kita ni dah rosak secara total. Selagi kita hidup, selagi kita sedar, pintu kembali itu sentiasa ada. Dan kalau hari ni hati kita ni rasa berat, mungkin itu tanda Allah ni masih sayang. Sebab hati yang mati tu dah tak rasa apa-apa dah.